Bapak smooth tu. Aku dah tahu dah. Smooth gila baru tukar rantai guys. Last time aku tukar rantai adalah lebih kurang 30 mileage kot aku punya. Sebab dah naikkan sprocket 41 di bahagian belakang. Dan juga aku pakai rantai daripada arcade. Tak boleh masuk gear 6 pun sebab naik bukit. Diorang memasak-masak guys. Diorang memasak-masak guys. Ini kepala dia guys. Nugget ada. Chicken popcorn pun ada. Boleh tak nak pusing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera geng. Welcome back to my guys. Malam ni kita nak pergi ke markaz. Sekarang dah pukul 11.41. Macam dah tak payah pergi. Aku dengan Bob, dengan Abang Fizi ni, kita orang baru lepas buat projek motor. Aku baru tukar rantai tu. Fizi pula baru lepas buat horn, baru pasang horn. Lepas tu kita orang nak pergi ke markaz. Alang-alang ni pukul 11.40, tak tahulah ada orang ke tak ada di sana. Aku rasa ada kot. Bukan markaz, sorry, EKVE. Siapa je yang nak lepak kan. Besok dah nak keluar dengan family. Lebih kurang macam tu lah. Oh, by the way, aku baru tukar rantai daripada RK. Kenapa RX ring? Disebabkan, bapak smooth tu. Aku dah tahu dah. Smooth gila baru tukar rantai guys. Sebab rantai yang lepas, alamak, aku tak set lah aku punya mileage berapa. 60 boleh tak? Boleh consider 60 tak? Consider 60 lah 59,720. Alah, kira 60 je lah Last time aku tukar rantai adalah lebih kurang 30 mileage kot aku punya. 30 lebih lah. Apa ni? Kenapa berhenti kat sini? Dia berhenti-berhenti pula. Sebab last tak silap aku dalam berapa dalam 20 lebih kot aku tukar. Aku ada record tu tulis dalam aku punya notes. Tapi notes tu aku tak jumpa pula. Ke aku tak tulis? Lebih kurang lah macam tu. So kali ini kita dah nampak tadi 60,000 lah. Consider 60,000 lah 59,700. Wow. Sebab dah naikkan sprocket 41 di bahagian belakang. Dan juga aku pakai rantai daripada RK Tasaguchin RX ring. Tapi apa yang dia tulis adalah RX ring, di mana seal dia tu yang o-ring tu kan, dia nampak macam sama tetapi dia lain sikit. Sebab adalah dia punya mazhab dia. Ring yang RX ring ni dia lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Mungkin aku bajet lebih kurang dalam 40 ke 50 ribu lah. Kalau dalam 50 ribu, mungkin dalam 60 ribu, dalam 110 ribu mileage aku, baru aku boleh kena tukar rantai. Lama tu. Kita ambil dalam roughly dalam 50 ribu lah So sekarang ni 60 ribu, kita tambah 50 ribu, lebih kurang dalam 110 ribu. So nanti aku nak tengok 110 ribu ni, adakah dia akan kena tukar rantai ke tak. Kalau lebih daripada 110 ribu, power lah kan. Lajunya tak boleh masuk gear 6 pun sebab naik bukit. Tengok berapa boleh dapat. 147, 148, 150. Dia dah tak boleh pergi guys. 155. Tak boleh pergi Nampak turun bukit pun dia 150. Alamak. Ini bukan sebab rantai, bukan sebab sprocket. Ini
sebab motor memang tak laju. Dulu-dulu boleh lah dapat berapa, 164 macam tu. Naik 2 orang dengan take vlog. Sekarang ni apa pun tak ada lah. 155 tu normal lah kalau turun bukit. Aduh, baru tukar rantai, baru tukar sprocket ni bagi saya happy sikit lah kawan. Ini tak nak bagi saya happy pun. Ni gear 5. Tak payah turun gear pun dia boleh lah. Nampak? Gear 5, okey. Cumanya top speed masih lagi penuh. Tak payah mencari top speed lah motor ni. Buat penat je. Kalau betul-betul nak buat, mungkin kena usik enjin sikit lah. Korek blok ke. Korek blok apa benda siap. Kalau main piston dome lah kan, piston dome ke, main cam sikit ke, itu kalau betul-betul nak laju lah. Tapi honestly bagi aku okey saja. Sebab bawa macam ni dia lembut. Lepas tu dia sedap lah, dia sedap. Tak tahu, sebab aku bukan jiwa kelajuan sangat dah sekarang ni. Aku more kepada ride yang biasa-biasa. Tak nak laju sangat, nak laju sikit. Macam tu lah. Gear 6 naik bukit. Aku dah full throttle dah ni. Bukan tak nak full throttle, dah full throttle dah guys. Bawa boleh kejar. Dia dah ringan sikit. Sedap lah jalan KBE ni malam-malam dengan sejuk dia. Ngam lah, ngam. Tapi kat sini adalah meter GPS aku. Aku nak tengok, sekejap lagi kita boleh try lagi sekali. Aku nak tengok meter dia ralat berapa. By right, dia akan ralat banyak lah. Sebab yang ni aku dah besarkan sprocket belakang dia kan. Jadi jalan terus, nanti kita try lagi. Nak tengok ralat dia berapa. Lebih kurang dalam 10 juga ni. 135, 145, 137, 145. Jauh. Tak boleh pergi ni. 142 je. Bob pun boleh duduk depan. Kuasa exhaust dia ni, Abang Mal bagi dia pakai WRX punya exhaust. Gendam, nampak? Tak boleh pergi guys. Yang aku full throttle boleh tak kejar Bob? Boleh lah dia buat slow. Tapi full throttle ni tau. Itu masalah dia. 133, 125. Okey lah. Dah ramai dah orang lepak AKBE ni. Belah sana pun ada banyak motor aku tengok. So ini adalah AKBE, tempat kita orang lepak setiap 2 kali seminggu. 2 kali seminggu macam mana? 2 minggu sekali. 2 minggu ataupun 3 minggu sekali kita akan lepak sini. Oh bukan, panggil saya ke? Bukan confirm Itulah bezanya. Kita orang tak main rem-rem. Kan. Ada anjir. Ada anjir guys. Tak ramai. Tu lah kata, sebab baru gaji kan. Baru gaji memang tak ramai lah. Yang ramainya orang lain lah. So dah ramai sini. Dah ramai lepak. Ada belah sana, ada belah sini. Ada geng kereta, ada geng motor, ada geng Bob. Bob sengok. Siap Bob. So macam tu lah cerita dia. Dah ramai. Belah sana pun kita tengok tadi ramai. Ni lah geng-geng kita tak berapa nak ramai sebab hari gaji. Hari gaji diorang keluar kan. Betul tak kan? Besok nak keluar tu. Dah dapat gaji masing-masing. Ada anjir guys. First time nampak anjir kat sini guys. Oi cikgu. Sihat alhamdulillah. Salam keliling lu. Assalamualaikum, sihat Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Video kan? Pada pagi kot shoot lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak nasi. Tak payahlah masak nasi. Bang. Dia lima kosong tak ada mana-mana bawa motor. Bang. Ada kat mana-mana bawa motor. Bandali. Cik Bandali So mari.
Aku nak buat live ni dah pukul berapa ni. Aku buat live dulu, nanti kita jumpa kejap lagi. Bye bye. Alright guys, hari ni aku baru saja lepas habis live. Tadi ramai kan? Dah tak ada orang guys. Mana ada orang dah. Tapi dekat belakang ni kita je lah yang ada. Geng-geng Bistrom saja yang ada. Tapi ramai juga yang dah balik. Apa yang kita buat kat sini? Mari kita tengok. Tu, diorang memasak-masak guys. Diorang memasak-masak guys. Ini kepala dia guys. Nugget ada. Chicken popcorn pun ada. Hotdog ada. Maggi pun masih ada lagi. Mana kopi tadi Jan? Kopi. Dah habis lah. Kopi pun ada tapi dah habis. Macam-macam ada. So kat sini EKBE Hala Ampang. Sana nak pergi menghala ke Ampang, belah sini nak menghala ke Hulu Langat. Belakang ini adalah Nanding. Biasanya kita lepak sini 3 minggu sekali lah. Kebanyakannya kita akan lepak di markas. Jumaat malam Sabtu lepak di markas. Kita akan lepak kat sini lah. Ini adalah kita orang punya pot selepas markas. Markas biasanya 2 minggu, kadang-kadang 2 minggu markas kita lepak sini sekali. 3 minggu lah kan. Minggu ketiga lah kan. Minggu ketiga macam tu. Jadi kalau korang berada di sini setiap minggu, kita orang tak ada lah. Minggu ketiga baru kita orang ada bersama rakan-rakan yang lain. Tadi ramai, ada berapa ada 16-17 biji macam tu lah. Jadi tu Abang Kil baru saja balik. Dan itulah cerita dia. Tadi aku dah try aku punya sprocket. Turun bukit lebih kurang dalam 155 saja. Sebenarnya motor aku dah lama tak boleh dapat 155 lah. Motor dah nak 60,000 dah pun. Macam pendek sangat aku tak boleh nak menilai lagi. Lagipun baru beberapa jam. Tak boleh nak menilai lah. Aku rasa nanti aku akan share lagi. Tengoklah lepas 1,000 ke, lepas 2,000 ke dan sebagainya. Kita tengok. Tayar dah share itu kan. Nak tengok rantai pula macam mana. RK Tasaguchin daripada RX X-Ring daripada Tasaguchin. Nak tengok dia okey ke tak okey. Yang tu color gold, korang boleh tengok link dekat video ni berapakah yang korang boleh dapat. Rasanya dalam nak dekat 200 ke 200.5 lebih kurang macam tu lah. Jangka hayat dia lebih kurang dalam 50k kot. Biasanya kita tukar rantai boleh pakai dalam 30k saja, 30,000 kan. Yang ini X-Ring mungkin dia boleh pergi ke 50 macam tu. Tapi masih kena jaga dia punya rantai lah. Kena cuci rantai kalau kotor, kena lube rantai kalau dia kering dan sebagainya. Kebiasaannya kalau O-ring ataupun X-Ring, setiap 500 km kita kena lube dah, untuk menjaga kesejahteraan kita punya rantai. Tapi depends lah. Kalau cuaca hujan panas, dia akan cepat kering kan rantai tu. Jadi korang kena lubekan kerap. Itu je lah dia punya tips-tips. Dan rantai tu sebenarnya better korang pasang kat kedai lah. Sebab kalau korang tak ada tools macam tadi dekat box, tak adalah banyak tool sangat sebenarnya hari tu kan. Tak adalah tool yang lengkap. Tapi bolehlah buat. Cumanya adalah sedikit dia punya kesusahan tu. Jadi kalau nak pasang dekat kedai, lebih senang, korang tak payah nak fikir rebate ada ke tak ada. Alright. Aku rasa video sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa next video. Aku Syazwan Raizat. Like dan subscribe dia betul. Cun gang. Gitu. Nak buat thumbnail. Bye-bye.